Dia ni cakap dia ni, dia ni cakap dia ni, dia ni cakap dia ni. Kita yang tengok ni pun kita macam aduh. Alright guys, saya baru saja tonton filem Balas Balik yang diarahkan oleh Feroz Kadir yang dulu kalau korang nak tahulah, dia pernah buat filem Suamiku Encik Perfect 10 dan juga 100. Saya sangat-sangat suka 100. I love the cameo yang ada dalam filem tu kan. Ada 100 orang cameo. Filem Balas Balik ni adalah filem misteri thriller yang mengisahkan tentang Roslan mati secara tiba-tiba dan ketibaan detektif Zul dan penolong dia Jauhari pergi ke pejabat diorang untuk menyiasat apa yang dah berlaku sebenarnya ni, apa yang jadi dekat Roslan ni sebenarnya kan. So itulah dia basically plot filem dia lah. Dia ada vibe ala-ala detektif Conan sikit lah. So kali ni macam mana filem Balas Balik ni? Bagi saya dia okey. Kenapa saya cakap macam tu? Benda pertama yang saya patut puji pasal filem ni adalah camera shot diorang. Ada satu take one shot tu panjang tau. Dia start daripada bawah, naik lift, keluar lift, masuk office, jumpa dengan orang, kena marahkan bos, masuk keluar office semua. Tak cut. Saya rasa 5 minit kot. I think it's more than 5 minutes one shot dia lah. Dan bukan satu je, saya rasa ada beberapa one shot yang dia ambil dan bagus. Yang kedua saya boleh puji adalah para pelakon dorang lah, terutama sekali Detektif Zul yang dilakukan oleh Syukri Yahya. Tahun ni je dah 2 filem kot yang dia keluar. Blood Brothers dengan filem ni Balas Balik. Saya tak tahulah upcoming punya filem ada tak dia keluar kan. Saya rasa tahun ni antara tahun dia lah. His acting dalam filem ni sebagai detektif baik. Dia sangat-sangat santai, dia relax, dia tak ada yang kita macam apa benda detektif macam ni semua. Tak ada. Kemudian kita ada Tony Yusof sebagai Roslan lah. Oh, yang ni pun hebat juga tau. Betul-betul nampak lah orang kaya yang sombong. Serius. Dan another character yang saya suka is Syariana. She's beautiful in this satu. Yang kedua, I like her acting. Saya boleh nampak trauma dalam diri dia, boleh nampak sedih tu. She can deliver it lah. Dan benda ketiga saya suka pasal filem ni adalah plot dia. Kita boleh nampak perjalanan detektif Zul yang sukar untuk selesaikan siapa bunuh Roslan. Mula-mula dahsyat semua lah. Lepas tu bila seorang-seorang bagi keterangan macam dia ni cakap dia ni, dia ni cakap dia ni, dia ni cakap dia ni. Kita yang tengok ni pun kita macam aduh, siapa pembunuh dia? It's great. Dia main dengan minda kita. Bagus Faris Kadir. So itulah dia benda-benda yang saya berkenan pasal filem ni dah. Tapi benda yang saya tidak berapa berkenan adalah cast dia banyak macam korang tengok ni. Ada banyak cast dia. Tapi ada 2 je yang saya rasa macam seorang tak sampai, seorang lagi annoying dari segi bahasa yang digunakan. Yang tak sampai adalah Adam Lee. Sorry to say, karakter dia tak strong, tak kuat sangat. Your role in Babah is much better tu. Dan yang kedua pula adalah Mio Muhammad. Lakonan dia okey, dia lawak. Tapi cuma yang saya tak fahamnya adalah hang cakap KL, tapi kadang-kadang hang nak cakap Perak, hang selit juga. Dan ada satu part tu saya rasa saya nampak hang macam dah give up cakap KL, hang terus cakap Perak. So macam why not hang cakap je Perak daripada awal. Hang tambah flavor ke dalam filem ni. So overall saya memang sangat-sangat layan filem ni. Dia ada enjoyment dia, dia ada misteri dia, dia ada teka-teki dia. So itulah dia saya punya review untuk filem Balas Balik. Sorry sebab lambat review. Kalau korang dah tengok filem ni, cuba korang komen dekat bawah apa perasaan korang. Support lokal kita, jangan tengok secara haram. Apa-apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Terima kasih.